Nak tanya kan abang, ni kalau abang boleh jawab kan, GV tak nak masuk ke bang? Dia mesti pernah dapat soalan ni. Soalan ni selalu sangat orang tanya kan. Orang cakap kenapa tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab bukan atas keputusan saya untuk masuk ke tak. Sebab GV dia punya pemilihan adalah daripada GV sendiri. GV yang pilih apa yang diorang nak ambil. So saya rasa mungkin yalah, dia cakap rezeki tu kan. Kawan-kawan dah tolong-tolong lah, push lama macam Tomok semua kan. Ada kawan-kawan kita dalam Astro cakap ambil Zain. Tapi yelah, Kalau diorang datang ke abang on. Okay, GV memang itu antara yang kalau nak fight kat situ lah. Kalau sebab GV salah satu platform yang saya rasa dia boleh boost, naikkan balik carrier tu. Maksudnya carrier dah ada, dia jadi booster tau. GV ni kita boleh tengok dengan Nana, Abang Izzat, mostly banyak daripada GV yang naik balik. Dia bagi spark kedua lah. Ya, betul. Benda tu yang kira macam dulu mengharap lah, tapi sekarang macam tak apa lah. Kalau rezeki aku ada, aku serah dekat dia je.